Enam penguatkuasaan yang kita telah jalankan, iaitu emergency lane, penggunaan handphone semasa memandu, tali pinggang, pontu Q, had laju dan garisan kembar tetap kita kuatkuasakan. Di mana kesalahan emergency lane di zon Lebuh Raya, zon utara, boleh dikatakan menurun. Ini mungkin ini adalah disebabkan hebahan daripada media, penguatkuasaan daripada Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Bukit Aman sendiri untuk menguatkuasakan dan juga mewawarkan supaya lorong kecemasan tidak boleh digunakan. Dan ini bagi saya menampakkan satu impak yang positif lah kepada penguatkuasaan undang-undang di mana emergency lane tidak boleh digunakan. Kerana emergency lane ni memberikan satu kesukaran kepada penguatkuasa seperti JPAM, polis dan bomba untuk melakukan satu-satu tindakan yang cepat dan pantas untuk sampai ke lokasi kemalangan ataupun ke lokasi kesesakan. Penurunan kemalangan maut dan kematian ini menunjukkan pendekatan baru Subtech yang agresif dan fokus, memberikan kesan yang positif dalam operasi ini. Saya juga ingin menyentuh satu trend yang nampaknya berulang, iaitu pemilik kenderaan tidak memastikan kenderaan mereka berada dalam keadaan yang sempurna sebelum memulakan perjalanan. Jadi kita kerap membantu pemandu-pemandu ini disebabkan kenderaan mereka mungkin menghalang lalu lintas.